Japchae, riding of life. Okay guys, tunggu jap. Dia duduk pula. Okay, ini dia motor yang dimimpikan. Griffith motor Griffith 205. Okay. Korang tahu-tahulah design dia daripada design mana. Okay. Nak lepak lebih tak boleh awet. Guys, ini lampu belakang dia menarik. Bagi aku ini antara lampu belakang yang cantik lah. Dia beza dengan jadi yang Jepun tu kan. Yang Jepun tu GT dia pakai satu ni je. Yang ni dia tambah sikit lah. Bagi nampak lain sikit. Okay, dia ada siap winglet. Okay, menggunakan dual expo shock. Okay, radiator. Ada TFT. Ada CCTV. KRL yang cun. Dia dah balik. Kita boleh tengok. Asal dia punya kunci macam ni. Oh, bateri tak ada. Dia ada. Okay, ni ruang underseat compartment besar. Okay, boleh lah letak helmet full face. Ni bateri. Dia punya footrest ni macam dia terkeluar sikit, tapi dia cover up dengan ada design macam ni. Tarik saja dari depan, dah balik macam tu. Okay, untuk seat height untuk aku 170. Allahuakbar. Okay, untuk seat height 170, untuk aku 170 cm, kaki flat, boleh naik lagi. Okay, ni minyak dia. Sekarang ni tak payah buka sebab bateri tak ada. Ruangan tempat kaki pun waktu aku letak tadi okay. Buatlah untuk kaki, tapi tak besar sangat lah. Kalau korang nak lugu tak boleh lah. Okay. Tayar belakang, rim belakang menggunakan tayar belakang okay, tayar belakang 14 inci 120, 70, 14 inci. Tayar depan full 14 inci 180, 14. Okay, ada ACV depan. Ada winglet. Belakang tak ada CCTV lah. CCTV depan sahaja. Okay, CCTV depan sahaja. Signal dia bukan signal dalam. Okay. Depan belakang winglet. Winglet. Warna putih pink ni cun lah. Kena lah dengan naga tu. Dia punya backrest ni memang sedap lah. Seat dia pun sedap. Luas.
Tak sebesar naga tapi dia dalam. Bayar tutup bang. Nanti nak buka bayar. Kunci tak ada gila kalau tutup. Dia buka. Dia masuk kunci bang. Lupa pula aku. Telah terbuka Kapcaku meluncur jiwa merdeka Man of capture Ride of life